Wah Caci, ada staff kita tu keluar kereta baru. Acik kenal ke? Kenal ke? Kenal ke ni Famous Acik? ke? Alamak. Badan kecil Acik, Ah, tapi kita besar, jiwa alamak. besar. Ni kena tanya ni, Sir ni. Betul. Apa perasaan Sir dapat beli kereta? Macam mana Kena tanya dia ni. Tak terkata. Ini impian boleh capai. Sepatutnya 20 tahun, 30 tahun baru boleh capai. Tapi dalam masa setahun lebih je Angel. Setahun lebih Tapi inspirasi Angel lah. Angel keluarkan Mustang dulu. Angel dah ada Hilux, dah ada Mustang. Lepas tu Sir pula. So lepas ni, who's next? Who's next? Jajan ke? Jajan ke? Tapi apa yang penting, terima kasih kat Bos Ijan juga. Who's next? Alamak. Alamak. Tak ada who's next ke bos? Alamak, tak ada who's next. Apa yang penting, terima kasih kat Bos Ijan. Guru yang terbaik. Lepas tu pada ni, owner lama kita, Faris Choi kan? Faris Choi. Urus niaga terbaik. Belum bayar apa-apa dah thumbprint. Lepas tu last kali pada ni kot, Jerry. Jerry stiker ni. Oh, Alhamdulillah. Cantik lah colour dia kan? Cantik Tak lupa juga dengan Abang Towing tu. Harga boleh bincang. Alhamdulillah. Habis sebelum tu Sir. Sir ada kata-kata semangat tak untuk diorang semua yang masih muda? Muda boleh buat ke? Boleh dapat ke kereta cash? Angel dah 2 kereta. Saya dah dapat 1 kereta dalam masa belum sampai 2 tahun. So kalau korang ada vision, korang ada matlamat, ada target, kerja bersungguh-sungguh, kerja tanpa kira masa tak ada kira masa, tak kira korang punya income sangat ke apa kan. Tapi yang penting kerja untuk belajar, untuk tambah ilmu. Ilmu ada, apa-apa boleh jadi. Betul. Who's next dekat Gudang Bos Ijan? Who's next? Tak pasti siapa. Tak pasti siapa. Masih Acik doakanlah doakanlah Mungkin anak-anak Acik. Mungkin Acik ke anak-anak mungkin Acik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tak gerak tak sini-sini.